Orang bukan Kelantan, hok nak beli rumah dalam Kelantan di Kota Baru, tengok video ni sampai habis. Biasanya soalan paling standard yang akan ditanya oleh pembeli-pembeli luar Kelantan ni, dah saya lama dah duduk Kelantan, lagu mana saya nak beli rumah dekat Kelantan ni? Sebenarnya dia ada beberapa cara, cuma hari ni Nabila nak cerita berkenaan dengan cara salah satunya adalah menggunakan third party. Suami bukan orang Kelantan, isteri adalah orang Kelantan, dan dia nak beli rumah, nak apply loan adalah si suami. Sebabkan kita ada sekatan kepentingan yang mana Lezat Melayu perlu dibeli oleh orang Kelantan, Melayu Kelantan, jadi dia pun nak pakailah nama wife dia. Boleh dah loan di bawah nama suami dan geran di bawah nama isteri. Ini dipanggil sebagai third party charge. Jadi dekat Bank Rakyat kita boleh buat cara begini. Nak tahu dengan lebih lanjut bank mana lagi yang boleh buat dan nak cek kelayakan, boleh cepat-cepat hubungi Nabila.